Betul. Kita nak tanya, kita ada soalan. Sekejap, soalan apa dia tadi? Minoxidil. Minoxidil. Ah. Boleh tak doktor cerita sikit kat kita orang pasal minoxidil ni? Okey. Cuk. Korang tahu tak, minoxidil ni interesting gila siot. Biar aku cerita. Minoxidil ni pada tahun 1960-an, dia sebenarnya ubat hypertension tau. Maksudnya ubat untuk darah tinggi. Lepas tu kau tahulah Upjohn masa tu. Sekarang ni part dengan Pfizer, pharmaceutical company. Dia orang buat research pasal minoxidil ni. Dia orang dapati pasien-pasien yang ambil ubat minoxidil untuk blood pressure ni tiba-tiba ada bulu pula kat badan dia orang. Betul tu. Yang tu. Bulu kau lebat. Tu lah. Sama tu kuis. Mulalah dia orang excited pasal benda ni. Tapi dia orang stop dulu bagi sebagai blood pressure sebab dia punya side effect ada banyak bulu. So bila dia orang research, dia orang dapati yang minoxidil ni sebenarnya dia ada dua function. Apa function dia? Yang pertama, dia actually akan meningkatkan pengaliran darah. Cara dia meningkatkan pengaliran darah kan, dia causes vasodilatation. Vasodilatation ni simple aku nak cerita dengan kau. Kau tengah siram pokok bunga, kalau kau tak cukup pressure, kau tekan hose pipe tu supaya pressure dia tinggi. Semakin kecil kau tekan, semakin tinggi pressure dia. Tapi pengaliran air tu berkurangan. Samalah macam minoxidil ni. Minoxidil ni dia pula mengembangkan saluran darah, menyebabkan lebih banyak pengaliran darah ke kawasan tu. Hantar. Dia kembangkan tu. Yang nombor dua pula, minoxidil ni dia actually memanjangkan fasa pertumbuhan rambut guys. Maksudnya minoxidil ni dia boleh membuatkan rambut kau ada masa yang lebih lama untuk menjadi tebal. Tapi masalah dia kan, ada di antara pasien yang tanya, doktor boleh tak saya spray minoxidil untuk mengelakkan keguguran rambut. Sorry lah guys, minoxidil ni dia tak ada kena-mengena dengan keguguran rambut sebenarnya. Finasteride yang membantu untuk mengelakkan keguguran rambut. Minoxidil ni memang hebat untuk menebalkan rambut. Jom try. Jom. Okay, next.